Intan dan anaknya bersedia untuk beraya. Tak cukup kuih segera, ada yang dibuatnya. Bentuknya berbagai rupa, nama susah nak disebutnya. Tiba masa ada yang datang, rupanya tamu tak diundang. Cat. Cat sampai pucat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kenapa pula datang daripada belakang ke dapur? Sebab pintu depan tak jumpa. Ni nak tanya. Ya. Nak cari saudara mara yang hilang ke? AJ, Tanta Reality TV Raya. Mungkin. Jalinan kasih. Tak baik tuduh-tuduh tau. Dah lah, saya jalan tadi setengah mati. Orang kata beg berjalan lah, orang tak ada. Oh, ya tak ya bersana begnya dari orang. Ada pula orang kata macam kura-kura tersimbah minyak panas pun ada. Macam-macam, cukuplah. Seksa saya. Jadi ada apa ni? Sebenarnya jual barang-barang ni. Oh, Saya bawa macam-macam, ada launsi ada, sarung bantal ada, bunga ada. Pilih. J tengok, J. Baik, J. Kalau salah-salah saya ada orang dalam. Beri salam dulu. Assalamualaikum. Dalam ni. Waalaikumsalam. Pilih. Bantal, J. Apa nama dia? J. Orangnya panjang. Nama IJ. Orangnya heran, Ni jual keropok ke jual apa ni? Beg macam ini. Ya. Tengok. Orang je panjang, tapi akan tak ada bantal lah bukan keropok. Tak adalah beg ni macam keropok. Alang kau ni. Mari aku tengok. Cantiklah Mami. Belilah. Boleh je design kat rumah ni. Tak adalah botak macam saya mati. J, perasan tak? Macam pernah nampak lah kat mana. Tak apa. Alah, nasib baik. Ni, kita nak cerita. Anak kita J ni dengan Farah ni sepupu dia. Diorang ni belajar designing kat London, you. Ya. Ayah tak salam. Ya, tak salam ke? Salam, nak salam. Alah. Janganlah pukul-pukul. Sabar, J. Orangnya panjang, namanya pendek. J. J, ditunjukkan kuih muaya tu? Kuih? Ya. Nanti kita nak cerita lagi. J pandai bikin kuih, you. Pandai, J. Biasalah. Alah. Tunjuk, J. Tunjuklah. Tunjuk. Nak tengok? Ya. Tunggu. I ambil yang ini. I ambil yang ini. Alah, kuih. Ini kuih ni? Cute. Aduh. Cuba tengok. Cute-nya kuih. Cuba rasa macam orang dia lah kan? Itu nak tolong ke nak bagi mati tu? Tapi tu sedap. Sedapnya. Coba para rasa pula. Sedapnya. Dah makan belum? Belum. Kau bangun I. Kau bangun dia. Ya. Dia tak buat kuih. I yang buat. Lagi. Tadi you rasa yang mana satu? Tak tahulah mana yang kau sumbat tadi. Yang itu cuba tengok. Oh, yang ini. Ini I namakan dia kek gigi berlapis. Kek gigi berlapis. Canggihnya nama. I sengaja buat dia macam gitu pasal design dia tak rata. Jadi kreatif kan? Seronok ya. Pernah tak tengok orang tertelan blender? Tak. Wayarnya terjuntai, pelaknya terjulur. Nak nunjukkan blender dalam mulut. Itulah dia. Ini pula yang J buat. J namakan ni botox chips. Botak. Nampak tak gelembung-gelembung ni? Gelembung-gelembung. Jangan. Macam salah suntik. Botok. Kreatif kan? Pandainya J. Yang ini pula. Apa tu, J? Wow. Ini, you cuba tengok. Jangan tinggi-tinggi, saya ni tak berapa. Lupa. Benci. Okeylah. Sebenarnya okey. Ni I namakan dia kuih utagi. Utagi? Alah, sedihnya nama. Utagi. Oi, kalau kuih Jepun ada kat Singapura, kita gabungkan Singapura, Jepun. Nama dia Senja. Kenapa? Iyalah, sebab itu kuih international.
Bolehlah. Boleh lah, tapi sebenarnya ni bukan kuih Jepun. Ni I buat. Pelan. Sorry. Lengur tengkoknya. You nak I letak bawah? Sini cukup, boleh? Ya. Okey, ni kuih utagi. Kenapa utagi? Utagi untuk tak ada gigi. Faham? Untuk tak ada gigi. Jadi, I fikirkan aspek kemasyarakatan. Jadi, komersial. Ya. Kreatif kan? Jen pandai bijak. Kesiankan orang-orang tua. Makan kuih. Jadi, Kecoh ni apa kecoh-kecoh ni? Dah balik, bang. Alah kecoh lah ini. Barang, bang. Jadi, orang jual keropok. Tadi kat pasar bersih, sekarang kat sini. Tak serik-serik, apa hal datang kat sini ni? Pungok jual kat bazar. Saya ni jual dari rumah ke rumah. Gitu. Berapa dijual dengan awak? 150. Bisik Tak kuat. pandai pendek cekik darah kau, Aku jual dengan kau borong, kau jual aku 3 kali ganda ke? Ikut suka aku lah. Barang aku punya dah beli dengan kau. Aku nak jual berapa ke? Nak bagi percuma ke? Ikut suka aku lah. Nak lagi 1 lori ada nak? Ya. Ha? Kalau abang tahu, Bek, abang beli dengan you tau. Jangan beli dengan dia. Dah suruh dia balik, bang. Salam. Alah. Salam. Salam pun marah. Aku nak cakap dengan kau, nama kau tu Salam. Oh, lupa. Dengar sini. Ya. Engkau dengan beg belang-belang ni boleh kirim salam dari sini. Salam.